Hi guys, okay, so this me and my friends, kita orang went to Lalaport. Itu hari Sabtu lepas to go to Miniso collab with Hypen. But unfortunately, barang yang I aim tak ada. But this one, my friends, dia usia bantal. Ada bantal banyak lagi. So yeah, so we decided to go to the next destination. Kita tak dapat. Sebab sikit sangat. Bantal tu pun nak rasa kejap lagi habis. Lepas tu cawan saya nak pun tak ada sebab sikit gila. Saya tunjuk kat video tu je. Tu kita orang nak pergi Sunway. Wah, jarak ada. Okay, ni dah sampai dekat Sunway. So sebelum kita pergi Miniso, kita nak pergi walk the line dulu and Hypen. But unfortunately ada second sad story which is done. Kita orang tak dapat free gift tapi we're gonna get that soon, 21 March. Nanti kita orang kena pick up kat sini. But overall recommended. Please datang Malaysia. Wih, dah tak untuk rasa konsep seronok. RM45 tu sangat murah je. Okay, next kita sambung pencarian kita dekat Miniso Land Sunway. Waktu ni sumpah nervous sangat sebab I dah macam dah predict dah benda tu habis sebab benda tu paling murah. But then kita still lagi berharap yang apa yang kita orang nak tu ada, especially cawan tu. Sebab I think I nak beli barang yang I akan guna. So macam cawan is useful lah. But then sama juga kat sini pun barang ni tak banyak juga, tapi ada few barang yang tak ada kat Lalaport, kat sini ada. So kita orang pun usah barang apa yang kita orang boleh beli. So this one my friends memang usah bantal, so dia terus ambil bantal. She's so happy. While me I tak dapat my bantal my cawan. But then it's okay. We aim pula pouch ni harga dia dalam RM40 macam tu. And time ni actually kita orang tengah contemplating untuk beli dua, which mean pouch dengan bantal. Yeah, so finally We got two of it. Yay. Sekejap by the way. Ada juga kan sebagai rakan sejati. Actually dia nak hasap aku beli bantal, sebab tu dia beli juga pouch ni. Okay, tengoklah muka-muka happy ni dapat beli. So sebelum ni kita pergi pop up and Hypen juga sebab harga dia sangat mahal. So macam memang bukan harga mampu milik. But this time dia memang harga mampu milik. That's why kita orang okay lah beli dua. So yeah, itu je perjalanan kita orang. Dan yang penting kita dapat barang yang kita orang nak. Okay, bye.